wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Yurina Umaymah binti Aminuddin Syarani akan membawa anda untuk melihat kemeriahan dan keseronokan sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sekolah Menengah Kebangsaan Pusing. Sekarang kita dengan Cikgu Halimah. Cikgu Halimah, saya nak tanya, jamuan apa yang wajib ada waktu Hari Raya dekat rumah Cikgu Halimah? Jamuan masa raya lah. Okey, antara jamuan cikgu buat lah, kita buat open house lah, yang mana kita ikut semua saudara mara. Okey, bagi mengeratkan lagi silaturahim bersama saudara mara. Okey. Kalau juadah makan pula? Kalau cikgu Kelantan kan. Okay. Kelantan biasanya kita pagi raya tu mesti nasi lah. Biasanya nasi kerabu ke, buat nasi minyak ke. Dan masa cikgu raya hari tu hari, kita orang buat nasi minyak dan juga ketupat. Ketupat tu antara menu wajib lah yang ada. Ketupat palas. bersama saya hari ini, keluarga ketua. Saya nak tanya tu. Okey, selain daripada mi kari, juadah air apa yang cikgu suka ataupun wajib ada juga ada dekat rumah cikgu ketika Hari Raya? Okey, airnya special sikit, iaitu air hutan. Air hutan ni kalau semua tahu, dia campuran semualah dengan serainya, dengan lengkuasnya, dengan lecinya. Memang itu favourite cikgu lah. Okay. Okey, cikgu saya nak tanya, baju raya cikgu tahun ni warna apa? Warna dia ini dia, cikgu pakai ni. Inilah baju raya cikgu tahun ni. Wow. Okey, terima kasih Tuan Pengetua sebab berkongsi cikgu punya makanan dengan minuman. Terima kasih. Okay, terima kasih. Semoga TVPSS terus maju. Teruskan usaha anda. Okay. Terima kasih Pengetua. Selamat Hari Raya.